kalaulah saya ni Puan Pak mana yang tinggal 174 bilion dalam duit Petronas? Petronas 174 bilion. Tahun sudah dividen Petronas zaman saya cuma 17 bilion saya ambil. Sebab apa? Saya nak Petronas labur dalam industri gas minyak, cari telaga minyak baru supaya tak pupus sumber minyak. Kalau hari ini ikut Azmin Ali hanya boleh bertahan 10 tahun saja. Kalau tak cari kawasan minyak yang baru, kita hanya boleh bertahan 10 tahun saja, tuan-tuan. Sebab tu kita kena cari kawasan pantau minyak yang baru. Ini tugas utama Petronas. Sebab itulah kita tambah duit Petronas untuk dilabur. Tapi dia mudah-mudah jarang, dia cekau. Tapi yang peliknya, bantuan rakyat semakin mengerucut, semakin berkurangan. Hutang semua potong. Hutang tambah, duit Petronas dia jarang, aset dia jual, tapi bantuan rakyat semakin hari semakin berkurang. Betul, tuan-tuan?